Saya nak merujuk kepada kenyataan Nurul Izzah, naib Presiden Parti Keadilan di negara kita ni. Cara orang reformasi memang macam tu. Dia semua benda dia nak ubah terus, nak ubah terus. Bukan nak ubah, nak buang terus. Makna reform, buang terus, tukar terus. Cara mereka memang macam tu. Sebab kalau kita nak hapuskan AUKU, kita kena lihat juga kesan kepada pelajar. Pemimpin pada hari ini, kerajaan pada hari ini wujudkan AUKU adalah kerana kita nak pastikan pelajar dapat belajar, memberikan tumpuan kepada pelajaran lebih utama. Kita takut nanti, bukan kita menidakkan pemikiran pelajar kita pada hari ini tidak boleh memikirkan yang mana yang baik dan mana yang benar. Kita sangat percaya bahawa anak-anak kita, adik-adik kita, saudara mara kita yang dapat belajar universiti cukup pandai, cukup bijak untuk berfikir, untuk menentukan yang mana yang baik dan mana yang buruk. Tapi kita takut mereka terpengaruh dengan mereka-mereka yang berada di luar yang pandai mengambil kesempatan. Nurul Izzah membuat kenyataan suruh kita masukkan terus kerana parti mereka memang menyentuh. Parti Keadilan memang parti yang kalau boleh tidak ada peraturan dalam negara kita. Sebab mereka dah biasa buat benda yang di luar peraturan. Penasihat mereka juga buat benda yang di luar peraturan. Jadi itu memang style Parti Keadilan. Biarlah apa saja permintaan mereka kepada kita, tapi yang memerintah negara kita pada hari ini adalah Parti Barisan Nasional yang ditunjangi oleh UMNO. Jadi cara kita adalah kita merujuk kepada agama kita sendiri. Nak buat benda baik sekalipun mesti ada peraturan. Contohnya kita nak semayang. Nak semayang mesti ada peraturan. Mesti kena pakai baju, tutup aurat, kena ambil air semayang. Itu peraturan lah. Begitu juga nak belajar. Nak belajar mesti ada peraturan, mesti ada disiplin dia. Kalau nak belajar, biarlah nak belajar betul-betul. Dah habis belajar esok, barulah berpolitiklah setakat mana nak. Buatlah apa saja untuk menggunakan kemahiran, kebijaksanaan yang dapat di universiti tersebut untuk berpolitik sepuas hati. Semasa belajar ni, berilah tumpuan kepada pelajaran, berilah keyakinan kepada pucuk pimpinan bahawa peluang untuk mereka memahami selok-belok politik dalam negara kita ini diberi dengan seluas-luasnya. Mereka boleh datang untuk melihat perjalanan parti semua parti politik, tapi diberi peluang untuk belajar. Sebab itu pelajar-pelajar juga diberi peluang untuk mengundi dalam pilihan raya bagi mereka yang berumur 21 tahun ke atas. Kalau tidak, kalau kita nak sekat mereka, kita akan terus sekat. Tapi tidak, hari ini diberi peluang untuk bersama tubuhkan kelab-kelab penyokong mana-mana parti ya. Jadi ruang yang diberikan sudah cukup luas. Tapi perlu ada sedikit guideline, iaitu peraturan tetap kena ada. Dalam apa institusi sekalipun mesti kena ada peraturan. Kalau tak ada peraturan, manusia ni kalau tak ada peraturan, sedangkan ada peraturan pun kita boleh jadi huru-hara, apatah lagi kalau tak ada peraturan. Jadi itulah saya menyokong penuh kenyataan hasrat pihak kerajaan untuk meminda Akta AUKU.